Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim bin Muhammad Izam. Nama saya Muhammad Al-Kahiri bin Ahmad Fazal. Okey, hari ini saya akan menjalankan aktiviti pembelajaran secara amali. Kaedah pembelajaran secara amali ini memberi peluang kepada pelajar untuk merasai pengalaman sendiri dan secara praktikal. Melalui kaedah ini bukan sahaja mendengar atau melihat, tetapi murid juga melakukan aktiviti ini sendiri supaya kefahaman lebih mendalam dan kekal. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, kita akan tengok sendiri. Cuba. Mana ni dah budak dia? Mana ni sampai dia? Ustaz. Maaf nama Ustaz, kita orang pada makmal tadi. Terima kasih Ustaz. Okey murid, hari ini Ustaz ajar cara-cara mengambil wuduk dengan betul. Kita orang tak tahu cara-cara dia. Boleh tak Ustaz tunjukkan cara-cara dia? Pertama sekali, kita nak wuduk ni mula kita basuh belah tangan sambil membaca bismillah. Yang kedua, kita komo-komo. Yang ketiga, lepas komo-komo, kita masukkan air ke dalam hidung. Masuk sikit tu. Jangan banyak. Sikit, lepas tu 3 kali ya. Ulang yang benda ni 3 kali. Mulakan dengan tangan dia belah yang okey. Orang dah kata jangan masuk silat. Basuh muka sambil membaca niat. Iaitu nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Lepas kita basuh muka sambil basuh muka tu kita baca niat. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Yang kelima, basuh tangan hingga siku. Mulakan dengan tangan belah kanan. Dan keenam adalah basuh kepala. Dan yang ketujuh, basuh telinga. Dan ke-8, basuh kaki hingga kuku lari. Lepas tu tertib. Lepas tertib, lepas kan kita membaca doa. Lepas ni Ustaz nak tengok kamu yang buat mengikut dengan sana nanti ya. Okey Akil, Ustaz nak kamu mula dulu. Baik Ustaz. Selesai sudah pembelajaran secara amali kita pada hari ini. Melalui kaedah amali ini kita dapat lihat di sini bahawa murid dapat belajar secara teori dan merasai pengalaman sendiri secara praktikal. Kalau korang enjoy dengan video ni, jangan lupa like tau. Itu saja daripada kami. Terima kasih.